Ada satu kedai tu tuan-tuan semua, dia ni ada memiliki beberapa buah kedai lah, kedai makan lah. Dan kedai makan memang banyak, memang laku dan 100,000 sebulan, 200,000 sebulan dapat lah. Tetapi oleh kerana kenapa dia susah, dia datang jumpa ustaz, dia beritahu dia nak berhutang, nak hutang. Jadi ustaz kenapa? Kerana tuan-tuan semua dia terlibat dengan peminjaman along ni dah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak perlu nak pinjam, tak perlu, jangan pinjam. Kalau tuan-tuan nak jadikan grantor pada orang, ni kes dia grantor. Adik dia berhutang, abang dia berhutang dengan Along, dia jadi sebagai grantor dan semua. Itu menyebabkan kedua-duanya lari tuan-tuan semua, menyebabkan dia berhutang dengan Along lebih kurang 6 juta ringgit. Bayangkan banyak tu. Jadi kalau tuan-tuan nak kita jadikan tak kira adik-beradik, tengok dulu tuan-tuan semua. Fikir dulu sebelum kita buat. Dan juga bagi anda yang suka berhutang, fikir-fikir dulu sebelum berhutang dengan Along, sebab ini akan memberi akibat yang buruk pada kehidupan anda tak akan senang. Jadi bagaimana kalau kita nak bebaskan daripada hutang tuan-tuan semua, agar anda tidak terlibat dengan Along, maka tuan-tuan selepas antara sembahyang sunat subuh dengan subuh, anda baca berit ni sebanyak 100 kali, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. InsyaAllah tuan-tuan amal istiqamah selama 40 hari, anda tengok anda boleh nampak rezeki anda akan mencanak naik, bahkan bisnes anda akan mendadak naik. InsyaAllah anda akan dapat rezeki dan anda akan lupa untuk lakukan pinjaman dengan mereka ni, itu seperti Along. Okey, kalau yang baik anda rasa baik, kongsikan dan juga stay tune dengan Ustaz Bengkel Syaib, Bengkel Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.